Dan paling menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Banyak pengamat politik dan pejabat Malaysia selalu mengamati gerakan Indonesia. Dalam sektor apapun, ia jelas karena negara tetangga dan punya hubungan yang sangat emosional. Seperti halnya Korea Utara dan Korea Selatan. Namun juga tidak bisa disamakan karena Indonesia dan Malaysia sebenarnya bersahabat, tapi juga sesekali tegang karena hal tertentu. Mulai dari situ, banyak pengamat politik Malaysia selalu melihat perkembangan Indonesia, entah sektor tambang, sektor politik, dan lain-lainnya. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Ya. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai, berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi kepada Barat. Multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. So atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya pemilihan untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Syaril. Untuk makluman pendengar, pilihan raya presiden bukan satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia, tapi the set of election. Dia akan Which is the first time, right? Mungkin kita silap, mungkin ini, tapi tak silap saya ini kali pertama kedua-dua pemilihan presiden dan juga DPR, parlimen mereka, Dewan Perwakilan Rakyat, berlangsung. Dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Indonesia, sebagaimana Tan Sri sebut faktanya, negara ketiga demokrasi terbesar di dunia. Kalau diukur, Indonesia adalah negara majoriti umat Islam yang demokratik terbesar di dunia. Saya rasa pada pandangan Tan Sri, berapa impak besarnya Prabowo di ASEAN dan juga dunia, dan juga bagaimana nanti hubungannya dengan Malaysia. Macam Datuk Seri sebutkan bahawa dalam sejarah Indonesia, hampir kesemua presiden sebelum ini tidak mempunyai penguasaan bahasa Inggeris yang baik. Mungkin Gus Dur lagi. Dengan Habibie itu pun bahasa Jerman lah. Bahasa Jerman dia cukup baik. Bahasa Inggeris dia okey lah. Tapi maksud saya, kita berdepan sekarang dengan seorang Prabowo. Prabowo ni dengan apa namanya, dalam konteks hubungan antarabangsa dan sebagainya, saya percaya bahawa dia akan memberikan impak yang agak berlainan lah daripada menteri-menteri presiden yang sebelum ini. Saya melihat gini, harapan kita ialah untuk Indonesia makmur, Datuk Seri.
untuk menjadi sebuah negara yang maju. Dan saya percaya bahawa if they put their house in order, Indonesia ini akan menjadi satu kuasa ekonomi yang cukup luar biasa dengan jumlah penduduknya yang ramai, dengan keupayaan dan kemampuan teknologi yang dia ada, dan dengan daya sumber buminya yang sebagainya, ya. Dan Indonesia ini bercakap tentang, bukan saja lagi bercakap tentang soal misalnya tambang, ini soal tambang ni lah mining lah. Ya. Mereka bercakap tentang soal hilirisasi. Bagaimana untuk memanfaatkan nikel itu tidak lagi dijual dengan cara yang biasa, tetapi juga diproses untuk memungkinkan penghasilan yang lebih baik. Cuba bayangkan dengan jumlah penduduk yang sebegitu, dengan keadaan kestabilan politik, ya, dan juga pertumbuhan ekonomi yang sudah dimulakan oleh Jokowi misalnya, dan kalau dia dapat menyelesaikan masalah hutang dan sebagainya, maka dengan sendirinya kita akan dapat melihat Indonesia yang makmur. Maksud saya selalu percaya bahawa jiran yang makmur akan memakmurkan jiran lain-lain. Ya? Jadi kita juga akan menumpang daripada kekuatan Indonesia itu. Tetapi yang saya lihat yang penting, yang baiknya ialah bahawa dengan persaingan yang positif di antara Malaysia dengan Indonesia dalam hubungan yang lebih baik, kita menjangkakan bahawa masing-masing akan cuba menunjukkan kekuatan masing-masing, dan kita akan melihat suatu pertumbuhan ekonomi bagi rantau ini yang cukup yang lebih baik. Jadi artinya bahawa Prabowo akan cuba menyelesaikan masalah dalaman, masalah domestik itu, dan dia akan memberikan tumpuan juga kepada isu-isu internasional. Jadi artinya dengan sendirinya Indonesia akan cuba memainkan peranannya semula. Saya yakinlah. Kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end produk. Berarti mereka korek daripada bumi mereka eksport adalah final produk. Sebab itu saya suka untuk saudara tengok kenyataan Bahlil, Menteri Sumber Bumi Indonesia, mengenai perang nikel. Indonesia tidak mengeksport lagi nikel. Saudara akan tengok bagaimana negara-negara yang memiliki sumber. Oleh kerana Indonesia ni dia ada 5 sumber galian yang dia akan tahan daripada dieksport. Dia tak benarkan dah ekspor sumber galian dia nikel. Sumber galian dia adalah emas, sumber galian dia adalah bauksit, sumber galian dia adalah timah, dan sumber galian dia adalah tembaga. Dia tak benar lagi ekspor. Kerana Indonesia kini ingin menjadikan semua barangan yang ada dalam sumber bumi dia sebagai barangan hilirisasi. Berarti kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end produk. Berarti mereka korek daripada bumi mereka eksport adalah final produk. Bagi negara-negara yang selama ini telah menggunakan produk tersebut untuk meraih untung, mereka beli hasil bumi daripada Indonesia dengan murah, mereka proses jadi end produk, mereka jual. Secara rutinnya tu, negara yang mengeluarkan produk hanya mendapat 20% daripada penilai barang. Negara yang memiliki teknologi memproses produk memiliki 80% keuntungan daripada produk ujung barang. Tapi Indonesia kata sebagai bangsa yang dah lama mereka, tahun 45, mereka tak mahu lagi menjadi negara yang seperti negara terjajah. Jika saudara ambil, saudara akan nampak bahawa kawalan negara-negara yang memiliki sumber komoditi akan menjadi lebih kuat. Kita sekarang ni berdoa, dan kita harap, saya pun harap Malaysia menyokong perjuangan Indonesia untuk berperang dengan WTO, World Trade Organization. Indonesia sedang menghadapi saman. Satu daripada Australia dia dah kalah untuk nikel, tapi dia masuk pusingan rayuan di Mahkamah Timbang Tara World Trade Order. Dia disaman oleh Kanada, dan sekarang dia disaman oleh Kesatuan Eropah kerana dia menghentikan ekspor 5 barangan yang diperlukan oleh dunia daripada sumber bumi Indonesia, yang kata Presiden Jokowi, kami tidak akan lagi menjadi bangsa yang dijajah oleh penjajah dengan menggunakan penjajahan ekonomi. Kerana kata Indonesia, mereka sedang memulakan langkah yang paling besar yang akan mengubah lagi satu trend dunia, di mana negara yang mengeluarkan produk hasil bumi tak boleh dipaksa dalam perjanjian untuk menjual produknya tanpa pilihan. Indonesia kata pilihan mereka sekarang, mereka nak hasilkan dalam negeri mereka. Kerana daripada mereka gali, mereka proses, mereka jadikan produk, mereka jual. Berarti mereka mendapat keuntungan 100%. Mereka hanya meraihkan pelabur je. Kalau pelabur tu tahu tentang teknologi memproses yang sekarang ni dibuat di negara-negara pengimport. Negara pengimport kena bawa duit dan ekspor teknologi mereka untuk berpengkalan di Indonesia, supaya Indonesia boleh meraih lebih cukai, peluang pekerjaan, dan hasil buminya tidaklah dia lihat.
Dia jual 20%, orang produce lain jadi jual RM1. 80% negara yang buat production tu yang dapat. Mereka negara yang menggali hasil bumi terasa seperti dijajah di bawah neo-colonialism ekonomi. Dalam kondisi apapun, Indonesia dan Malaysia itu bersahabat. Tapi sering tegangnya, terutama di media sosial. Tapi itu wajar, karena banyak berita hoaks yang beredar. Jangan lupa, subscribe channel ini, biar di bulan Ramadan ini dijauhkan segala musibah dan mara bahaya.